Makan. Wih, macam ni tarik. Okey guys, selamat petang ah. Okey, hari ni kita turun dekat Batu Tiga ah. Buat biasa boleh turun ni. Sebelum ni ada juga buat di sini ada video kan. Buat sama. Air mati guys, air memang slow. Dia nak surut dah mula surut. So Aboy hari ni kat sini lah. Aboy bawa family. Aboy dengan anak sini. Faisyu. Ni anak saya. Memang dia ni. Tu lah. Pagi tadi dia cakap nak ikut mancing aku bawa dia orang masuk sini. Tapi jalan sekarang ni turut sikit juga guys. Masuk dalam tu. Tapi tu. Tadi habis masuk pun jalan dia orang sekarang ada tempat-tempat yang dia orang korek-korek tu atas bukit tu. Jalan dia ada lah. Turut sikit lah. Kalau hujan jangan masuk guys. Confirm jangan masuk. Memang teruk jalan sekarang. Kalau tak hujan tak apalah. Aboy bawa Maybe pun boleh tahan lah Aboy masuk tadi. Tapi hujan jangan masuk. Memang jalan dia teruk. Okay. Memang guys. Air pun okey juga. Kita setting barang dulu. Okay guys. First setting. Udang hidup. Saya pelampung lah. Dengan tepi lah tengok. Bahari tu apa ada juga. Dapat ikan besar sini. Tapi terlucut. Okay. Dengan udang hidup. Main tepi je. Tahu. Okay guys, second setting. Mata saiz 16. Aku pakai yang pumpun eh. Guys, last setting mata Apollo. Saiz dia 12 eh. Cuba tengok. Ada ni pun ada lasir guys. Mata saiz 9 guys. Tapi tarik kuat juga. Duri. Tak. Mayung. Boleh dah. Duri.
Ada. Mayung lagi. Mana ni mayung? Bukan dia ambil. Oh, talekat. Alamak, talekat. Dah hidup dia ambil 2 kali dah. Tu pun tadi sekali dia ambil talekat. Baru dia ambil talekat. Ambil. Ada. Oh, bolak sekok, gerak-gerak sekok. Ni lah nak. Hoi. Dapat juga gerak-gerak. Guys. Saya okey juga. Baru dia happy. Makan lagi guys. Letak terus dia ambil. Bolos. Bolos, saya besar juga. Baru bila letak nak tengok rot tu dah makan dah. Time dia dah makan tu. Baru bila letak apa nak tengok rot tu ada udang tak? Terus dia ambil dah. Dia bagi kita ambil je. Gerak-gerak. Tarik juga. Kita bawa cap. Pakai cap abu pula. Tarik.
penat dah tu. Sikit lagi. Duri guys, ayah. Oh. Tak kena duri. Duri lagi. Makan. Macam ni tarik. Tolong kau. Mayung besar juga. Tengoklah lah. Kalau ada, tak ada kita balik lah. Tadi datang 3.30. Ni baru 4.30 lebih. Dekat 5 balik lah. Bawa family jangan lewat. Kalau habis seorang tak apa, sampai malam baru boleh. Okay. Mas, mai bolos ekor. Tarik macam bolos. Tak tahu. Oh, dia bagi lama seekor. Okay guys, jom kita kemas balik dulu. Okay guys, video hari ini sampai sini saja. Abang dah balik. Tadi abang datang pun 3.30. Ni dah sampai pukul 5 lah. Dalam 1 jam lebih, 1 jam 40 minit macam tu abang mancing. Ada juga hasil sebab abang tak nak lewat lah. Sebab jalan ni dalam guys. Nak lentaskan apa hutan tu. Kalau abang seorang tak apa, abang bawa motor boleh lah. Abang gelap pun boleh abang balik. Bawa family kan, tak payahlah abang nak gerak dulu. Okay, hasil hari ni boleh tahan lah guys. Dalam 1 jam lebih pun boleh tahan. Geruk-geruk bolos. Last ada gelama sekot. Boleh lah guys. Dalam 1 jam lebih lah boleh lah. Okay, hasil pun padu lah. Boleh tahan. Abang cuma tadi pakai udang hidup tu 2 kali guys. Ada tarik tapi tak lekat dah. Tak tahu ikan apa. Mungkin takut kadang-kadang apa bungkam pun dia ambil juga kan. Tapi hari tu sini lah abang lucuk besar kat situ.
Dia macam sekat besar juga. Tapi tu lah sangkut mata polo. Ini apa bawa lah udah hidup nak try tu. 2 kali tarik, lepas tu tak ada dah. Okay. Jom guys, tak apa. Kita nak balik dulu. Kita jumpa next video. Ya, bye. Oh, dia bawa begat dah. Dia bawa dulu. Dengan anak tu. Okay guys, jom kita jumpa next video. Wih, kemah lah. Dah kemah dah punya aku barang-barang. Jom.